kerepek? Mana kerepek? Kerepek. Nak yang garing. Minyak masak lain tak jadi. Tak sedap. Aduh, teruk ni. Satu bandar dah jadi zombie. Patutlah. Bila goreng guna minyak lain, tak sedap, tak garing, langsung tak menyelerakan. Tak ada minyak sawit merah, sel-sel otak pun tak berhubung. Mata jadi kabur, badan pun terus longlai. Misi menyelamat harus bermula sekarang! Woohoo! Oiling and sliding! Minyak. Nak goreng ayam. Alamak! Break! Break! Nasib baik tak tumpah. Sayang oi. Minyak masak sawit berkualiti ni. Tumpang lalu ya bang. Saya ada misi ni. Amboi, mangga kereta kebal dia pakai. Haha, sentiasa lancar dengan minyak sawit. Yeah! Chef Zombie, bila sampai? Kau lambat. Raya habis. Sebab tu, raya kita semua tak ada makna. Korang perlukan minyak masak sawit untuk juadah raya yang sedap dan garing. Dan kita semua perlukan minyak sawit merah. Bukan setakat bagi warna cantik je pada juadah raya kita. Ia juga bodyguard semula jadi untuk organ dan otak kita. Syarat dengan antioksidan. Bantu lindungi kesihatan jantung. Supaya momen kebersamaan dengan yang tersayang ni boleh kita nikmati lebih lama. Syabas Palmi. Memang tepat. Kita gunakan minyak masak sawit untuk nutrien yang sempurna. Dan tambahkan minyak sawit merah dalam hidangan untuk khasiat nutrien luar biasa. Betul Dato' Seri. Ingat, kalau nak raya ons, nak garing, nak sihat, mestilah minyak sawit Malaysia. Terima kasih Palmi. Kalau bukan sebab kau, tak berayalah kami.
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Palmi, kalau ada tugas superhero lagi, boleh call saya ya. Anggap selesai, Datuk.